Saintis pernah cakap apa yang ada dalam gua ni tak patut dilepaskan ke dunia luar. Hitam Cave yang terletak di Mount Elgon, Kenya dipercayai menjadi tempat asal untuk virus Marburg dan juga mungkin Ebola. Antara penyakit paling bahaya yang pernah wujud. Pada tahun 1980-an, 2 orang pelawat dari Eropah dijangkiti virus Marburg lepas masuk ke dalam gua ni. Untuk bagi gambaran, virus ni ada kadar kematian sehingga 88%. Pada tahun yang sama, seorang lelaki Perancis masuk ke dalam gua ni. Beberapa hari lepas tu dia jatuh sakit dan meninggal dunia. 7 tahun kemudian, seorang budak lelaki berumur 15 tahun dari Denmark pun masuk juga dan mengalami nasib yang sama. Kes ni buat ramai panik sampai tentera Amerika datang buat ekspedisi pada tahun 1990-an untuk cari spesies vektor, organisma yang boleh pindahkan virus dari haiwan ke manusia yang mungkin tinggal dalam gua ni. Pada tahun 1994, sebuah buku bestseller bertajuk The Hot Zone diterbitkan, mendedahkan bahaya sebenar virus Marburg yang tersembunyi dalam Hitam Cave. Sejak tu, gua ni terus dikenali sebagai salah satu tempat yang paling bahaya di dunia.